Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita tunjuk macam mana isteri kita buka ni dapur dengan helak merah yang tinggi ni. Dengan ketinggian tu 155. Macam mana dia set up dapur. Okey, jom. Okey, buah mula kita buat turun ni dulu. Pasal yang ni memang dia tak boleh buat turun. Yang ni kita kena buat turun. Aduh. Yang ni kita kena buat turun. Dah. Pang. Okey, yang ni pasal sebaik duduk atas. Tu kita kena turun. Pasal hilang tinggi, kena buka ni. Tempat bijak. Tempat bijak ni untuk menambah ketinggian. Okey, siap. Satu bak. Okey, yang ni kita buka. Yang ni pasal ketat. Okey, yang ni baru isteri kita set up. Mudah je nak ni dapur. Okey. Okey, yang pertama. Satu. Dua. Okey, habis. Siap. Okey, yang tu angkat letak bawah. Ni kena adjust betul-betul. Tengok tak mana dapur tu buka. Okey, siap. Tak sampai 2 minit. Siap dapur. Okey, dia ada penghadang angin ni. Dapur ni ada dua dapur. Dua apa ni? Dua penusu. Dua Penusu. Dua penusu. Saya kita beli yang ada dua, senang. Jadi kita buka kat sini. Dekat dengan jeriken. Jeriken ni nanti kalau kejadian kita akan pusing. Paip dia akan sebelah sini supaya mudah. Okey, tu lock dia. Lock dia ada 3. Sini 1. Okey, belah ni 1. Ni. Okey, belah ni 1. 3. Kita lock ni supaya dapur tu tak gerak masuk. Kalau tak lock, dapur tu akan gerak masuk. Okey. Nak bagi pendek, tolak masuk dalam ni. Tak. Okey. Nampak? Siap dapur. Sebab tu kita lock. Bila lock, kita mati kat situ. Jeriken ni akan pusing, paip dia dari sebelah sini. Okey, yang ni tempat saya adjust. Okey, adjust. Naik. Kalau tidak tak cukup dengan tinggi 155 dengan helak ni. Kalau tak buat benda bawah ni tempat bijak memang tak boleh masak lah. Masak boleh tapi api duk kat muka. Ayah. Kalau tidak api duk kat muka.
Yang ni sebab wiring tak siap je. Kalau dah siap wiring, kita akan ambil air dekat bawah ni. Itu air dekat tank tu. Kita akan ambil situ, tarik situ wiring. Tak tahu bila boleh buat. Okey, dapur ni kalau nak boleh berhubung dengan MSZ. Kita pasang dekat MSZ. Senang lah. Type je tu. MSZ. Okey. Harga apa semua boleh contact MSZ. Ataupun nombor telefon sekejap lagi kita letak kat bawah. Ni dalam semua dia buat. MSZ yang buat. Tinggal helak merah ni tinggal wiring saja. Settle wiring dekat MSZ habis komplit. Dalam ni kita simpan pinggan, mangkuk, perkakas yang dulu duduk dalam bok. Dulu duduk bok dalam tu satu, bok barang dapur. Dah bok barang dapur dah tak ada. Dah kita simpan, semua kita simpan dalam ni. Muat, ada lagi. Dengan kipas apa semua ni. Siap. Selain tu ada lagi tempat. Ada lagi tempat kita tambah sikit lagi untuk mudah simpan barang masak. Okey, yang ni kita simpan. Wah. Ada gula, minyak. Ni dalam ni ada lagi bekas mandi. Sudu garpu, pisau semua kita letak kat sini. Ni kira senang, mudah. Onti nak masak, ambil kat sini, tak payah ambil kat bawah. Yang ni kita buat dekat Nazli KOA. Cuma drawer dalam tu saja MSZ. Yang lain semua kat Nazli, abang Nazli KOA kita. Okey. Kalau hari kejadian, paip ni akan berada di bawah sini. Mudah untuk nak ambil air masak. Pasal atas ni air untuk diminum. Okey, jom kita tengok berapa minit untuk tutup. Tutup ya. Pertama mula tutup situ dulu. Okey, tarik. Buka lock dah. Lock yang kita lock tadi kita buka. Tu simpan itu. Tu tempat simpan lock supaya tak hilang. Dia ada 3. Simpan dia di situ lock. Gas habis ni kan? Gas selalunya kita simpan kat sini. Tu tinggal satu tong lah. Pergi camping dekat Seven Berry ni, tinggal satu tong. Nanti kita kena beli tambah. Makan gas. Apa dia? Kelemahannya makan gas. Dapur ni memang kalau buka dua penunu, dua bonsu tu memang gas kuat lah. Lock dah tu dah. Okey, ni lock. Nampak? Lock di sini. Tadi lepas tu kita lipat ya. Aduh, tak boleh masuk lah. Tangan sebelah. Okey. Dan tutup. Angkat. Siap. Kemas. Okey. Okey, simpan. Tak dapat. Tolak lah. Okey, siap. Kemas. Duduk dalam tu. Semua barang duduk itu. Ni barang yang tak turun. Dalam tu ada keselimut. Yang hitam tu tandas. Pasal helak ni tak ada shower tank lagi, tandas lagi kita bawa. Yang tu sekejap simpan. Tutup ni dulu. Okey, nampak? Tinggi. Arah tailboard tu ya. Sebab tu lah kita kena buat tempat bijak tu. Kalau tidak memang tak selesa lah untuk masak. Dengan ketinggian helak merah ni dengan isteri kita tinggi 155. Jadi kita terpaksa modify buat tempat bijak ni. Yang ni kita buat kat sini je, kat Batu Gajah dah. Cari kedai awning, kedai yang welding, kita bagi idea suruh dia buat macam ni. Okey, yang ni kita simpan sekejap. Simpan mudah ya.
Tak. 2. Okey, yang ni kita letak kat atas tu. Kita letak atas bumbung. Selepas kita tengok jaring ni tak boleh tak guna pun, jadi modified, kita letak atas ni. Okey, siap. Tak payah mana. Lock. Okey, nampak. Jadi dia duduk bawah ni. Bawah jaring ni. Sebelum ni kita letak kat sini. Letak kat tangga. Jadi atas ni ada tangga. Yang atas ni ada tempat bijak untuk masak dan meja untuk tayar. Semua custom. Okey, kita test isteri kita tutup. Boleh ya. Nampak kena jenjak sikit. Tutup. Lock. Sana, kiri, kanan. Tayar. Tarik tayar. Tak payah lock. Tayar. Okey, ni buruk ni. Situ. Dia kena kaki. Risau tengah. Yang tu angkat lock. Pasal yang ni kita lock. Okey. Bagi masuk. Tekan boleh tu. Okey. Yang ni kita tutup kaki. Siap. Dia kedudukan dia macam tu. Okey, bila disimpan. Okey, video ni pendek aja. Video kena tunjuk cara isteri kita set up dapur. Walaupun orang tengok helak merah ni tinggi, memang tinggi lah. Tengok dalam video kita tak pasti tinggi tak tinggi. Tapi kalau siapa yang pernah jumpa helak merah ni memang tinggi. Dengan ketinggian isteri kita 155. Macam mana dia set up dapur. Mudah, tak sampai 5 minit dah siap. Siapa yang nak dapur drawer tu boleh berhubung dengan MSZ dekat nilai. Nanti kita akan bubuh nombor telefon kat bawah. Okey, habis. Video ni habis kat ni. Yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah. Channel yang tak seberapa. Okey, jumpa lagi di next video. Apa-apa pun, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum. Yang kata rendah tak boleh buat elak. Nampak?